Hampa tengok ni makanan kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab panggil asidah. Resipi ni dah lebih 1400 tahun dan yang mula buat ialah Sayyidatina Khadijah. Asidah ni cara buat dia simple je. Kurma tu buang biji, masak biar sampai lembut, kemudian gaul dengan gandum. Next, tambah minyak zaitun. Rasa dia manis, semula jadi lembut, mengenyangkan. Sekarang Ramadan dah makin dekat, orang berlumba nak tambah pahala. Apa yang lagi elok melainkan meniaga sambil hidupkan sunnah. Pahala berganda dapat, rezeki pun jalan. Bayangkan asidah ni dijual dekat bazar Ramadan, portion kecil, harga mesra manusia. Confirm tak putus orang beli. Asidah ni sesuai makan waktu berbuka atau sahur. Orang Malaysia ni suka benda simple. Asal ada cerita, asal ada nilai, confirm nak cuba. Marketing dia pun mudah. Cerita sunnah, cerita khasiat kurma, cerita Ramadan, insya-Allah orang beli dengan hati. Saya Ejen Husni dan saya share idea bisnes viral setiap hari. Kompas